Okey, Assalamualaikum guys. Right, kita baru saja terima panggilan khidmat khas ular. Ular dikatakan ular tedung selah, berada di kawasan guide dekat UiTM Puncak Alam. Apa pun, jomlah kita tengok macam mana kejap lagi ya. Let's go. Ada lagi? Dalam lubang ni. Boleh juga, tapi itu pada saya suka ni. Seorang tu lubang ni. Wah, mu jual apa? Yang pakai hijau ni. Ya. Dia dalam lubang ni Cuman. Ada lagi. Cuman, lubang tu kat sana tertutup. Jangan bagi dia lepas sini, bagi dia lepas sana. Bawa. Jalan bawah. Boleh? Ha. Sekejap, bagi dia lepas. Jangan bagi dia lepas. Boleh? Ha. Ha? Ha. Dapat? Dapat. Okey, cantik. Okey. Orang naik kat air ni. Saya lepas je, Man. Ya, memang. Besar. Sihat. Baik dulu. Oi. Baik dulu. Ekor masuk. Okey, boleh. Okey, boleh je, Man. Boleh. Jangan tekan. Oh, besar. Okey. Komiti ni. Bukan main-main ni. Lobo. Oh, ni sedap main ni. Aduh. Ui, sihat. Betina apa jantan ni, bang? Oh, nak kena angkat ekor dia. Ni macam ni Merah. biasa besar je betina ni. Nampak dah badan ni. Jantan selalu kena makan dah. Daripada ni bawah ni. Bawah ni ada satu ni yang macam cantik. Oh, nanti saya abang nanti balik denu. Abang balik masa kau nanti jumpa nombor wicket kau. Ada lalu. Dia mau lagi. Awak lalu. Belah sini. Ni, tarik kat sini. Tu up. Sihat. Dua kali ya? Buka takut kau. Mentah saya hingga. Kalau kita tak kacau, kita tenang. Dia ni main lupa ya. Tunggu tu kita takut orang bungun ni ya. Besar, paling besar ni orang ya. Kau ada besar lagi? Ini dewasa ada. Ada lagi? lagi. Kita try pakai kunci ni. Ini berapa? 3 meter ada? 2 meter? Lebih. Ha? 2 meter lebih. Dah tiga. Pakai crab ni. Sini.
Ni kalau kena ni kak. Nok tu. Lapan kaki lah, lapan kaki. Ni sedap buat main ni, dia tengah aktif. Bosor ni. Ya, bentuk V belakang dia tu. Cantik tu. Tengok bu. Ada gapo di kepala bu. Bokor 10 kaki. Bokor. 3 meter. Tadi 10 kaki dah. Ada kot 3 meter. 3 meter. Cantik tu. 3 meter dia induk lah. Bisa sembuh ya? Hmm. Oh, ini sembuh ya? Dah. Oh, tak sembuh ni. Sembuh yang hitam semua. Oh, sembuh ya hitam? Senduk kan? Dia kalau nak rasa kebal tak kebal, ulur jari. Apa ni letak ular sawo sikit kecil. Tengok dia makan. Ya. Ada ular sawo banyak. Biawak pun ada tu, biawak kecil Biawak je. ada. Tapi biawak tu buat Dia suka. buat pameran lah. Tak tahu lagi dia dah tu. Sebab soalan ada ular keruh sini. Ya. Oh mengikut tu. Ha. So nanti kan kita akan bawa time pameran nanti dekat fun run kita pada tahun ini. Taklah dia nak blur kat mana. Mana dia tempat lagi. Kita tak ada jaring lah. Ni, jari ni. Tak boleh. Inilah hak Kena- satu-satu yang ada. Kena beli lagi. Cari lain. Dia nak buat Besar. pameran. Kilo kembal punya kembal. Lari. Tinggi nak ada tinggi ni Adi. Ini Adi. Ha, lebih Kita tinggi. pernah dapat 18 kaki. Oh, gila belah. Awal-awal Imina tu tolak. Tolak Abram Sawit. Dia stres, dia duduk diam. Ambil angin tak? Apa kaki? Gila apa kaki? 18. Besar. Ni glove. Kau punya. Saya punya. Mana nak nyimpan? Kena cari jaring lah. Tu dia tadi kita dah pun selesai himahas ular tedung selar. Kita dapat sihat ni. Ular tedung 过江龙啊， selar 蓝教不是这个就是过江 yang 龙。 sangat sihat dan cerdik sebab dia daripada Universiti UiTM Shah Alam so sangat cerdik lah ular ni. So ini kita buat apa? Kita tengah buat alignment balancing untuk Triton kita ni. Tayar dia pun dah makin botak dah kalau tengok tu. Makan modal sebenarnya bungkus trailer ni. So kita buka lah kalau ada mana-mana pihak ataupun bengkel ataupun kenalan yang nak sponsor kita tukar tayar, boleh maklum daripada saya, nanti kita akan adjust lah macam mana kan. So mungkin tak besar tapi besar lah sebenarnya pada kami, sangat besar. Nak tukar tayar ni saja pun modal kos yang sangat besar. So sekali tukar dapat bantu macam-macam, banyak pihak kita dapat bantu. Kita dapat bantu dalam operasi kita semua, dalam operasi penyelamatan. Banyak saham anda akan berjalan sepanjang kami berkhidmat gunakan tayar yang disumbangkan tu nanti. Apa pun itulah, alhamdulillah tadi ular kita dah tangkap. Nanti kita akan bawa kepada pameran nanti dekat fun run nanti 16 bulan 9 hari Malaysia. Ya kan? Baiklah. Apa pun selesai alhamdulillah. Ular tu nanti kita akan bawa. Lepas dah habis fun run nanti kita akan bagi serah kepada perkhidmatan lah supaya diorang datang ambil. So tak ada yang tersegera. Apapun, terima kasih guys yang dah tonton video ni sampai habis, yang dah like, share, komen dan subscribe. Tonton lagi video kita yang lain. Kita ada banyak video yang akan datang insyaAllah. Teruskan support channel ni dan kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.